Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kedaulatan sesebuah negara bangsa bukan sekadar bergantung kepada garis sempadan di atas peta, malah ia merupakan tunjang utama kepada kelangsungan ekonomi nasional. Bagi Malaysia, kedudukan geografi yang strategik di sepanjang laluan perdagangan dunia menjadikannya sebuah negara yang kaya dengan sumber asli maritim dan daratan. Walau bagaimanapun, menurut Story 2011, tuntutan bertindih di kawasan maritim, khususnya di Laut Cina Selatan LCS, telah mewujudkan ketegangan geopolitik yang bukan sahaja mencabar hubungan diplomatik dalam kalangan negara anggota ASEAN, tetapi juga memberi implikasi ekonomi yang sangat signifikan. Konflik ini tidak hanya melibatkan aspek keselamatan fizikal, malah menyentuh urat nadi ekonomi melalui sektor hidrokarbon, perikanan dan kestabilan pelaburan. Dalam video kali ini, kami akan menilai secara kritis implikasi ekonomi yang timbul akibat konflik sepadan dan bagaimana integrasi teknologi moden menjadi mekanisme pertahanan ekonomi yang utama bagi Malaysia selaras dengan Dapatan Bethlehem dan Ho 2019. Isu pengeksploitasian sumber hidrokarbon dan risiko KDNK. Sektor minyak dan gas merupakan komponen strategik dalam struktur ekonomi Malaysia kerana sumbangannya yang konsisten sekitar 15% hingga 20% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK. Selain menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi, sektor ini juga menjadi sumber utama hasil kerajaan melalui cukai petroleum, dividen syarikat berkaitan kerajaan seperti Petronas serta royalti kepada negeri pengeluar seperti Sabah dan Sarawak. Oleh itu, sebarang gangguan terhadap operasi hidrokarbon di kawasan maritim bukan sahaja memberi kesan kepada pertumbuhan ekonomi, malah berpotensi menjejaskan kestabilan fiskal negara. Ketegangan di Laut Cina Selatan berlaku apabila sebahagian zon ekonomi eksklusif ZEE Malaysia bertindih dengan tuntutan 9 garis putus. Pertindihan ini mewujudkan situasi ketidakpastian yang berpanjangan. Kawasan luar pantai Sarawak dan Sabah termasuk medan gas strategik seperti projek Kasawari yang dianggarkan memiliki simpanan sekitar 3 trilion kaki padu gas asli menjadi titik tumpuan geopolitik. Kehadiran kapal pengawal pantai asing berhampiran kawasan eksplorasi mencetuskan risiko keselamatan yang tinggi dan meningkatkan kos operasi. Bethlehem dan Ho 2019 menjelaskan bahawa tekanan melalui taktik grey zone bertujuan mengganggu tanpa mencetuskan konflik keneteraan secara langsung, sekaligus meletakkan Malaysia dalam dilema diplomatik dan ekonomi. Dari perspektif ekonomi politik, ketidakstabilan ini meningkatkan premium risiko negara. Pelabuhan antarabangsa lazimnya menilai faktor keselamatan sebagai indikator utama sebelum membuat keputusan pelaburan jangka panjang. Sekiranya kawasan eksplorasi dianggap berisiko, kos insurans maritim bagi pelantar minyak dan kapal tangki boleh meningkat antara 20% hingga 15%. Peningkatan kos ini mengurangkan keuntungan bersih serta daya saing Malaysia dalam menarik pelaburan tenaga baharu. Dalam jangka panjang, sekiranya pelaburan tertangguh atau dialihkan ke negara lain yang lebih stabil, Malaysia berpotensi kehilangan peluang pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Tambahan pula, konflik maritim boleh memberi kesan kepada pasaran tenaga domestik. Gangguan operasi berpotensi menjejaskan bekalan gas untuk industri dan penjanaan elektrik. Sekiranya berlaku ketidaktentuan bekalan, kos tenaga domestik mungkin meningkat dan seterusnya memberi tekanan kepada sektor pembuatan dan pengguna akhir. Oleh itu, hidrokarbon di kawasan bertindih bukan sekadar isu kedaulatan wilayah, tetapi isu keselamatan ekonomi nasional yang menyeluruh. Dalam konteks ini, integrasi teknologi menjadi instrumen pertahanan ekonomi yang penting. Malaysia telah memperkukuh penggunaan teknologi satelit pendirian jauh melalui kerjasama dengan Agensi Angkasa Malaysia (MAISA). Melalui
integrasi sistem maklumat geografi (GIS), pihak berkuasa dapat mengenal pasti pergerakan kapal yang mencurigakan secara masa nyata. Pendekatan berasaskan data ini membolehkan tindakan penguatkuasaan dirancang secara lebih efisien dan kos efektif berbanding rondaan fizikal semata-mata. Dengan kata lain, teknologi bukan sekadar alat pemantauan tetapi mekanisme strategik untuk mengurangkan risiko ekonomi dan mengekalkan keyakinan pelabur terhadap kestabilan sektor tenaga Malaysia. Baiklah, kita bergerak ke isu yang seterusnya, iaitu isu ketirisan ekonomi melalui pencerobohan nelayan asing atau dikenali sebagai IUU fishing. Implikasi ekonomi kedua yang mendalam adalah isu perikanan haram, tidak dilaporkan dan tidak terkawal, atau juga kita sebut sebagai illegal, unreported and unregulated fishing (IUU). Mengikut laporan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Malaysia kehilangan antara 4.0 bilion hingga 6 bilion ringgit setiap tahun akibat pencerobohan nelayan asing di kawasan sepadan yang dipertikaikan. Kesan terhadap sektor perikanan domestik, pencerobohan ini bukan sahaja mencuri hasil laut tetapi juga merosakkan ekosistem terumbu karang yang menjadi habitat pembiakan ikan. Ramli Dollah 2016 menegaskan bahawa kemerosotan hasil laut ini menjejaskan pendapatan hampir 100,000 nelayan tempatan. Hal ini memaksa kerajaan meningkatkan pemberian subsidi sara hidup yang merupakan satu bentuk bebanan fiskal kepada kantung negara. Yang kita lihat pada yang pertama, iaitu sekuriti makanan. Apabila hasil laut tempatan berkurangan akibat kecurian di sempadan, Malaysia terpaksa meningkatkan import ikan yang menyebabkan pengaliran keluar mata wang asing dan menyumbang kepada defisit perdagangan dalam sektor makanan. Yang kedua, integrasi teknologi AI. Bagi mengatasi isu ini, Malaysia memperkasakan sistem Vessel Monitoring System (VMS). Dengan menggunakan kecerdasan buatan AI, sistem ini mampu melakukan analisis ramalan untuk meramal pergerakan bot nelayan asing berdasarkan arus laut dan musim ikan. Selain itu, penggunaan Unmanned Surface Vessel (USV), bot tanpa pemandu, kini digunakan untuk melakukan rondaan automatik di zon sempadan yang jauh, sekaligus mengurangkan kos bahan api dan tenaga kerja sehingga 30%. Seterusnya, dalam menelusuri dimensi politik dan ekonomi, konflik persempadanan sebenarnya memberikan tekanan yang signifikan terhadap keupayaan fiskal negara. Hal ini demikian kerana Malaysia memperuntukkan sekitar 15 hingga 19 bilion ringgit setiap tahun bagi sektor pertahanan, dan sebahagian besar daripada peruntukan tersebut tertumpu kepada pengawasan maritim serta keselamatan di kawasan Sabah melalui ESO. Natijahnya, situasi ini mewujudkan fenomena kos peluang, iaitu di mana sumber kewangan negara yang sepatutnya boleh disalurkan kepada pembangunan pendidikan, inovasi teknologi serta infrastruktur digital terpaksa dialihkan kepada keperluan keselamatan sepadan negara. Perkara ini secara tidak langsung menunjukkan bahawa konflik wilayah bukan sahaja isu geopolitik tetapi turut mempengaruhi keutamaan pembangunan nasional sesebuah negara. Di samping itu, ketegangan geopolitik di kawasan sepadan juga mempunyai implikasi yang besar terhadap persepsi pelabur antarabangsa terhadap kestabilan Malaysia. Umum mengetahui bahawa keyakinan pelabur merupakan pemakin utama pertumbuhan ekonomi sesebuah negara. Oleh itu, apabila sesuatu kawasan dilihat berisiko dari sudut keselamatan, pelabur akan bertindak lebih berhati-hati sekaligus
berpotensi menjejaskan kadar pertumbuhan ekonomi negara, khususnya di kawasan Sabah dan Sarawak yang kaya dengan sumber tenaga serta industri strategik. Jika dianalisis secara lebih mendalam, keadaan ini memperlihatkan bahawa Malaysia sebagai sebuah ekonomi terbuka bersaiz sederhana sebenarnya berhadapan dengan dilema strategi antara mempertahankan kedaulatan wilayah dengan mengekalkan kestabilan hubungan ekonomi antarabangsa. Dalam konteks globalisasi masa kini, kebergantungan kepada perdagangan luar dan pelaburan asing menyebabkan ruang tindakan negara menjadi lebih kompleks dan memerlukan pertimbangan diplomatik yang berhati-hati. Sehubungan dengan itu, pendekatan yang lebih komprehensif perlu dilaksanakan, bukan sekadar memperkukuhkan kekuatan pertahanan fizikal, tetapi turut menggabarkan diplomasi serantau, penggunaan teknologi, pengawasan moden serta pengukuhan ekonomi domestik supaya negara lebih berdaya tahan terhadap tekanan geopolitik luar. Dengan kata lain, kekuatan ekonomi dan keupayaan teknologi perlu bergerak seiring dengan strategi keselamatan negara bagi memastikan kepentingan nasional dapat dipertahankan secara berkesan. Implikasi sosial budaya dan kesejahteraan komuniti sempadan. Walaupun perbahasan konflik maritim sedang tertumpu kepada aspek geopolitik dan makroekonomi, kesannya terhadap komuniti sempadan tidak kurang signifikan. Masyarakat di kawasan Sabah dan Sarawak yang berhampiran dengan zon pertikaian bergantung kepada aktiviti ekonomi berasaskan sumber laut, perdagangan rentas sempadan dan pelancongan. Apabila berlaku ketegangan atau insiden keselamatan, aktiviti ekonomi ini terganggu dan mewujudkan ketidaktentuan dalam kehidupan harian masyarakat. Dalam sektor perikanan, nelayan tempatan berhadapan dengan risiko keselamatan apabila turun ke laut di kawasan yang berpotensi menjadi titik konflik. Ketakutan terhadap penceroboh atau kehadiran kapal asing menyebabkan mereka mengehadkan kawasan tangkapan sekaligus mengurangkan hasil harian. Pengurangan pendapatan ini bukan sahaja menjejaskan kesejahteraan isi rumah, tetapi juga memberikan kesan kepada rantaian ekonomi tempatan seperti pemborong, pengangkutan dan pasar ikan. Dalam jangka panjang, ketidaktentuan ekonomi boleh meningkatkan kadar kemiskinan relatif dan ketidaksamaan sosial di kawasan sempadan. Selain itu, sektor pelancongan di kawasan seperti Semporna dan Pulau Sipadan sangat sensitif terhadap isu keselamatan. Pelancong antarabangsa lazimnya menilai faktor kestabilan politik dan keselamatan sebelum membuat keputusan perjalanan. Sebarang laporan mengenai ketegangan maritim atau insiden keselamatan boleh menjejaskan imej destinasi pelancongan tersebut. Penurunan jumlah pelancong memberi kesan langsung kepada hotel, pengusaha bot selam, pemandu pelancong serta perusahaan kecil dan sederhana yang bergantung kepada sektor tersebut. Ini menunjukkan bahawa konflik maritim mempunyai kesan limpahan ekonomi yang luas dan mendalam. Dari perspektif sosial budaya, ketegangan berpanjang juga menimbulkan rasa tidak selamat dan ketidakpercayaan dalam kalangan komuniti sempadan. Bila kawasan tempat tinggal mereka sering dikaitkan dengan konflik, persepsi marginalisasi boleh terbentuk. Hal ini memerlukan pendekatan keselamatan yang bersifat inklusif dan berorientasi komuniti. Penggunaan teknologi seperti CCTV pintar, sistem biometrik di pintu masuk sempadan serta rondaan drone berfungsi bukan sahaja sebagai mekanisme kawalan keselamatan, tapi juga sebagai simbol kehadiran negara dalam bentuk melindungi rakyatnya. Teknologi ini membantu meningkatkan keyakinan pelabur dan pelancong bahawa kawasan tersebut berada dalam keadaan terkawal. Namun demikian, keberkesanan teknologi perlu disokong dengan penlibatan komuniti melalui program kesedaran keselamatan dan kerjasama antara agensi penguatkuasa dengan masyarakat tempatan. Secara keseluruhannya,
Implikasi konflik sempadan terhadap komuniti sempadan membuktikan bahawa kedaulatan bukan sekadar konsep geopolitik, tapi realiti sosial yang memberi kesan langsung kepada kesejahteraan rakyat. Oleh itu, pengurusan sempadan perlu dilihat sebagai usaha melindungi bukan sahaja sumber ekonomi negara, tapi juga kestabilan sosial dan kualiti hidup masyarakat di barisan hadapan konflik. Sebagai penutup wacana, dapat dirungkapkan bahawa konflik persempadanan dan tuntutan bertindih bukan sekadar isu keselamatan wilayah semata-mata, malah merupakan cabaran strategik yang memberi implikasi langsung terhadap kestabilan ekonomi Malaysia secara menyeluruh. Ancaman terhadap sumber hidrokarbon negara, ketirisan ekonomi akibat pencerobohan nelayan asing serta peningkatan kos pertahanan membuktikan bahawa keselamatan sempadan merupakan asas utama kepada kemakmuran ekonomi nasional. Hakikatnya, sebuah negara tidak mungkin mencapai pembangunan ekonomi yang mampan sekiranya kedaulatan wilayahnya sentiasa terdedah kepada ancaman luar. Dalam konteks Malaysia, konflik sempadan yang berpanjangan memperlihatkan bahawa kekuatan ekonomi bukan hanya bergantung kepada sumber semula jadi yang dimiliki, tetapi juga kepada keupayaan negara mengurus risiko geopolitik secara berkesan melalui dasar yang strategik dan berwawasan. Penilaian secara kritis menunjukkan bahawa Malaysia tidak boleh lagi bergantung kepada pendekatan penguatkuasaan konvensional semata-mata. Sebaliknya, negara perlu memanfaatkan teknologi moden seperti satelit penderiaan jauh, kecerdasan buatan, sistem pemantauan automatik serta penggunaan drone tanpa pemandu bagi memperkukuhkan keselamatan sempadan secara lebih efektif dan sistematik. Pendekatan berasaskan teknologi ini bukan sahaja meningkatkan kecekapan operasi penguatkuasaan, malah mampu mengurangkan kos jangka panjang yang perlu ditanggung oleh kerajaan. Dalam pada itu, pengurusan konflik sempadan juga perlu disokong oleh diplomasi yang bijaksana serta kerjasama serantau yang mantap, khususnya melalui platform ASEAN dan hubungan dua hala dengan negara jiran. Pendekatan diplomatik yang berhemah mampu mengurangkan risiko ketegangan terbuka yang boleh menjejaskan perdagangan antarabangsa serta kestabilan ekonomi serantau. Hal ini penting kerana kestabilan geopolitik merupakan prasyarat utama bagi mengekalkan keyakinan pelabur dan pertumbuhan ekonomi negara. Selain itu, konflik persempadanan turut memberikan pengajaran bahawa Malaysia perlu memperkukuh struktur ekonomi domestik supaya tidak terlalu bergantung kepada sumber asing semata-mata. Transformasi ekonomi ke arah sektor berteknologi tinggi, inovasi digital dan ekonomi berasaskan pengetahuan akan meningkatkan daya tahan negara terhadap tekanan geopolitik luar. Dengan kata lain, kekuatan ekonomi dalaman merupakan benteng pertahanan tidak langsung yang mampu memperkukuh kedudukan negara dalam persekitaran global yang semakin kompleks. Akhir sekali, pelaburan dalam teknologi keselamatan dan inovasi pertahanan sewajarnya dilihat sebagai pelaburan strategi untuk masa depan ekonomi negara, bukannya sekadar perbelanjaan fiskal semata-mata. Dengan pendekatan yang menyeluruh ini, Malaysia berupaya memperkukuh kedaulatan ekonomi, meningkatkan daya tahan nasional serta mengekalkan kedudukannya sebagai sebuah negara yang stabil dan berdaya saing dalam menghadapi cabaran geopolitik abad ke-21. Sekian, terima kasih daripada kami.